Hai guys, welcome back to my channel. Saya Cik Dadang. Okay guys, hari ni resepi yang saya nak masak adalah sup ayam. Ini adalah bahan-bahan semua yang perlukan untuk masak sup ayam. Ada potongan ayam, mihun, timun, telur yang telah direbus, bawang goreng, bawang merah, sup buncut, halia, bawang putih, bunga lawang. Pertama saya akan tumiskan bahan-bahan seperti bawang merah, halia, bawang putih, bunga lawang. Saya akan tumiskan dulu. Saya akan tumis sampai warna kekuningan macam tu. Okey, bila dah nampak macam ni warna kekuningan, saya akan masukkan air putih, air kosong. Korang anggarkan berapa banyak pun suka hati korang lah. Saya ikut muatan periuk saya ni lah. Saya akan letak sampai separuh, nak hampir penuh lah, sebab saya nak kuah yang banyak. Saya terlupa satu bahan, iaitu fish ball. Okay, saya akan masukkan ayam yang telah dipotong, sup buncut. Biarkan kita masak macam ni dalam 30 minit macam tu. Biarkan ayam tu masak. Saya masukkan juga fish ball yang telah dipotong-potong kecil. Okay, ni bahan terpulang lah. Nak letak bahan apa terpulang, saya letak fish ball. Kalau korang terpulang letak apa, ni bahan sampingan, fish ball. Okay, korang sup pun dah mula berbuih-buih, membuak-buak. Maksudnya dah hampir nak masak. Okey, saya akan taburkan bawang goreng di atas kuah sup tu. And then saya akan masukkan garam, perisa Ajinomoto, ikut ukuran korang lah. Kalau saya main anggar, saya main masuk je, main campak-campak macam tu je. Macam tu lah saya masak korang. Okey, dah siap. Okey, ni masak untuk saya akan masukkan kuah sup ni ke dalam mi. Okey, inilah sup kita ya, sup ayam. Ada telurnya. Macam tu korang masukkan macam tu je. And then saya akan letakkan sedikit kicap, sedikit cuka, sebab tak ada limau kasturi, jadi saya menggunakan cuka saja supaya rasa masam-masam sikit. Dah siap pun korang. Selamat menjamu selera untuk bersungkai. Sedap. Masak sup macam ni memang sedap menyelerakan. Oh, lupa letak lada lagi. Okey korang, jangan lupa subscribe channel saya Cik Dadang. Dadah.